Di dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda mengubah banner ataupun menambah banner di bahagian slideshow di atas ini, dan juga bagaimana jika anda ingin mengubah teks ayat di bahagian atas ini, di bahagian sini kepada ayat anda sendiri, dan bagaimana untuk anda mengubah bahagian about us ini kepada ayat anda sendiri, dan juga bagaimana untuk anda menambah link ke dalam media sosial punya ikon di sini. Okey, so anda perlu login ke dalam dashboard website anda. Untuk pada pertama saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengubah banner ini. Pergi ke bahagian cari menu yang bertajuk extensions, klik. Kemudian anda pergi ke cari modules, klik. Kemudian anda scroll ke bawah dan cari modul yang bernama Evolution Slider Slideshow Management. Okey, cari modul pertama ini, diklik edit. Kemudian anda klik pada edit slide. Okey, so di sinilah senarai banner yang telah ada di website sekarang lah. Okey, so dalam video ni saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda mengganti banner yang sedia ada dan menambah banner yang satu lagi lah. Okey, untuk anda edit slider yang sedia ada, anda klik edit slide. Okey, sebelum itu saya ingin memberitahu saiz banner tersebut. Saiz yang sesuai adalah 1140 x 550, saiz banner. 1140 x 550. Okey, so ini adalah saiz yang disarankan oleh ataupun yang diguna oleh template ini. Okey, so pastikan saiz banner anda adalah 1140 x 550. Okey, so pastikan saiz banner ini anda perlu sediakan saiz yang seperti inilah yang sebetulnya. So untuk bagi menampakkan ia nampak betul-betul di dalam box ini. Okey, so setelah anda sediakan saiz seperti ini, saiz ini banner, anda login pergi semula ke setting tadi. Okey, so ini slide yang saya akan gantikan lah. Okey, so untuk anda mengganti slide ini, anda klik change image. Okey, anda upload banner ke dalam di bahagian sini, klik upload. Okey, so saya dah sudah sediakan dua contoh banner, so saya akan gunakan banner di sini. Okey, setelah selesai anda klik. Okey, kemudian kita save dahulu untuk lihat. Klik update slide. So kita refresh. So dia telah ada lah. Okey, so katakan anda ingin banner ini boleh diklik, pergi semula ke banner ini, pergi ke bahagian enable link, setkan kepada enable, dan masukkan link ke link yang anda ingin linkkan lah. Okey, contoh Google. So anda boleh pilih lah sama ada nak buka paparan baru ataupun tidak. So dan selesai anda klik save, update slide. So kita reload semula. So boleh klik lah. So bila klik tekan, sudah akan buka page yang lain. Okey, so itu untuk slide, untuk edit slide yang sedia ada. Untuk anda menambah slide yang baru, anda klik add slide, tab di sini, klik add slide. Okey, semula. Okey, ataupun kalau tak boleh, anda
pergi ke to slide list. So anda boleh tambah di sini pun boleh, new slide. Okey, cari banner yang anda ingin masukkan. Ini banner kedua saya akan guna. Klik OK, klik banner tersebut. Okey, dan anda boleh edit slide. Klik semula edit slide. Okey, telah ada. So anda boleh save atau anda update slide. Atau jika anda ingin menambah link seperti tadilah, anda boleh klik ni, enablekan dia. So saya akan disablekan. Okey, kemudian kita reload. Satu. Banner kedua. Banner ketiga. Okey, itu untuk cara untuk anda masukkan slide show ke banner ke website anda. Okey, cara kedua saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda mengubah bahagian about us ni kepada teks anda sendiri. Okey, pergi ke semula ke extension, pergi ke module. Okey, kita cari modul yang bernama Course C1 Theme Panel. Klik edit. Okey, bahagian footer ni klik pada menu footer. So di sini tempat anda ubahlah. Okey, pada ayat anda sendiri. So anda boleh ubah pada ayat anda sendiri di sini. Contoh. Setelah selesai, anda boleh klik save ataupun save lah, save and stay ataupun save. Kalau anda ingin edit lagi bahagian ni, anda boleh klik save and stay lah. Saya akan klik save and stay. So kita reload. So dia telah bertukar lah. Okay. So bahagian sini anda boleh tambah, bahagian footer ni anda boleh tambah payment punya logo lah. Okay. Anda boleh tambah payment punya logo. Ini contoh, saya akan upload payment logo. Contoh seperti ini. Okay. So save and stay. Dan kita reload. So dia ada kat bahagian bawah ni lah. Okay. Okay. Untuk seterusnya saya akan bagaimana cara untuk anda membina link untuk ikon media sosial ni. Okay, pergi semula ke modules. Cari modul yang bernama footer social. Klik edit. Okay, di sini anda boleh link lah, masukkan link. Okay, contoh. Saya akan masukkan link website saya. Sini. Okay, dan save and stay. So kita reload. So telah ada lah, so bila buka. Okay. Okay, kemudian saya akan tunjukkan bagaimana. Okay, anda nampak lihat di sini fungsi untuk newsletter. Okay, so sesiapa yang masukkan email ni, anda boleh hantar email ke sesiapa yang mendaftar lah. Okay. So untuk option ni, anda boleh hantar email menggunakan fungsi di bahagian sini, mail. Okay, so untuk anda hantar yang
yang mendaftar newsletter ni, anda pilih yang ni lah, all newsletter subscriber. Okey, sebagai contoh, saya akan hantar email yang ni. So, saya akan paste saja. So, send. So, sekejap. So, kita akan tunggu sekejap. Email akan dihantar lah. Okey, contoh ni dia, email dia. Kita klik. Okey. So, telah dihantar tadi lah, ni email dia. Okey. Okey, untuk fungsi yang disediakan oleh tim ni, anda tak boleh lihat lah berapa ramai yang telah sign up. So, anda hanya boleh hantar email saja. Okey, so itu saja cara menggunakan. Oh, sebenarnya saya terlupa untuk menukar bahagian atas ni. Anda pergi ke bahagian extension semula, klik extension, klik module, klik pada bahagian home promo, klik edit. Okey, dekat sini anda boleh tukar. Pertama kemudahan tempahan ni anda tukar. Okey, so anda klik saja, dia akan buka sini. So dia akan buka. So anda boleh tambahlah contoh. Okey, ini tajuk dia kalau anda tukar. So setelah selesai, anda klik save and stay ataupun save. So kita refresh. So ni dia. Okey, kalau anda tak nak guna, anda just disablekan dia. So dia takkan ada kat sini lah. Okey, takkan ada di atas ni. Alright, so itu saja cara menggunakan ataupun setting untuk Teams ini. Jika ada apa-apa pertanyaan, anda boleh hubungi saya semula.